veterina menyatakan di era Batang Padang Mualim, jumlah ladang kandang babi yang ada senilai 30 kandang babi. Saya ambil daripada data ni. Ni data daripada pihak kerajaan. Dan saya boleh baca satu, ni banyak kalau saya nak baca. Tapi bila Obisko kata yang soalan tidak betul, saya akan jawab soalan itu. So daripada mana data Obisko dapat tersebut? Saya akan jawab soalan itu. So Obisko kena tally dengan pihak kerajaan. Memang. Yang jawapan ini saya dapat daripada Jabatan Veterina. Final correction pada pagi ini. Jadi ini adalah corrections. Kita baru semalam. Ini adalah latest. Semalam masih lagi 30 ladang kandang babi di kawasan daerah Batang Padang Mualim. Okey, tahu tak nama-nama ladang? Saya ada nama-nama ladang. Saya ada. Ada tak nama-nama ladang? Ada. Okey, kita boleh share, kongsi. Saya ada, tapi bila Obisko kata saya bagi nyata yang tak betul, saya kena bercakap. Saya ini dah fikir ini yang betul dan memang ini betul. Jadi ini tak betul. Data veterina tak betul. Itu saya kena cek daripada veterina. Sebab tu Obisko, sebelum Obisko tuduh saya, Obisko kena cek betul-betul. Sebagai esko, kerja negeri yang ada banyak aset, saya dah cek. Ini ada panjang, saya akan bagi tahu nama ladang. Manja tidak akan bercakap ini tidak betul Dewan ini. Saya juga ingin menyangkal Dewan yang menyatakan lebih 30 ladang kandang babi beroperasi di bawah Batang Padang melalui Batang Padang dan Mualim melalui kenyataan YB Manjoy, dan saya ingin bertanya serta mengesahkan di manakah terletaknya 10 ladang lagi. Obisko boleh saya jawab. Ini adalah ansar. Okay, baik. Ada dalam ansar. Okey. Jadi duduk sekejap. Nanti saya bagi peluang. Sebab namun dalam daerah Batang Padang Mualim saja ada 30 ladang ternakan babi yang diluluskan dan berlaisin oleh Kerajaan Negeri Perak. Namun jika dicampur lagi ladang haram, jumlahnya mungkin lebih banyak daripada ini. Ini dari mulut yang berhormat. Tolong. Obisko boleh saya respon? Tak apa. Sebut nama saya. Ada peluang untuk respon. Sebab ini sebab saya dituduh dalam Dewan ini bagi peluang untuk saya respon. Ini saya petik daripada ansar. Yes, saya nak respon jawab. Seolah-olah saya menafikan ataupun saya buat pernyataan palsu. Saya juga ingin, terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Obisko. Saya juga nak bertanya Obisko. Daripada mana data Obisko dapat tersebut? Jika data di tangan saya ambil daripada data daripada kerajaan sendiri. Obisko boleh minta, kalau tak sempat boleh minta pegawai khas di pejabat ataupun rakan-rakan boleh search dalam website sendiri, website veterina menyatakan di era Batang Padang Mualim, jumlah ladang kandang babi yang ada senilai 30 kandang babi. Saya ambil daripada data ni. Ni data daripada pihak kerajaan. Dan saya boleh baca satu, ni banyak kalau saya nak baca. Tapi bila Obisko kata yang soalan tidak betul, saya akan jawab soalan itu. So daripada mana data Obisko dapat tersebut? Saya akan jawab soalan itu. So Obisko kena tally dengan pihak kerajaan. Memang. Yang jawapan ini saya dapat daripada Jabatan Veterina. Final correction pada pagi ini. Jadi ini adalah corrections. Kita baru semalam. Ini adalah latest. Semalam masih lagi 30 ladang kandang babi di kawasan daerah Batang Padang Mualim. Okey, tahu tak nama-nama ladang? Saya ada nama-nama ladang. Saya ada. Ada tak nama-nama ladang? Ada. Okey, kita boleh share, kongsi. Saya ada, tapi bila Obisko kata saya bagi nyata yang tak betul, saya kena bercakap. Saya ini dah fikir ini yang betul dan memang ini betul. Jadi ini tak betul. Data veterina tak betul. Itu saya kena cek daripada veterina. Sebab tu Obisko, sebelum Obisko tuduh saya, Obisko kena cek betul-betul. Sebagai esko, kerja negeri yang ada banyak aset, saya dah cek. Ini ada panjang, saya akan bagi tahu nama ladang. Manja tidak akan bercakap ini tidak betul Dewan ini. Dan Manja bercakap dengan fakta dan data. Yang hormat kata Mualim, Batang Padang dengan Mualim. Mualim ada. Mualim ada. Batang Padang Mualim, Obisko. Mualim mana ada? Ada Obisko dah baca ke belum? Itu saya tanya. Mualim tidak ada satu pun ladang ginjil. Batang Padang Mualim, daerah Batang Padang Mualim, veterina Obisko. Apa YB simpan punya dokumen? Ini saya yang gulung. Ini dokumen kerajaan. YB boleh tanya. Saya minta Obisko tarik balik tuduhan kepada saya. Obisko boleh tarik balik tuduhan kepada saya, Tuan Speaker. Saya cakap benar-benar. Saya ambil data kerajaan, tapi dituduh saya keluar statement tak betul. Dokumen ini daripada veterina pagi ini. Ini daripada veterina juga. Mana yang betul? Turun sama-sama dengan saya, kita pergi Mualim,
Boleh. Mencari jika ada. Boleh, Wabesko nak turun dengan saya. Saya bagi peluang kepada yang hormat. Kita boleh turun ke semua ladang dan saya cabar Wabesko, kita turun dan tengok juga kadang-kadang ladang babi haram yang tidak berlesen, boleh. Kalau kerja ini dilakukan oleh Gunung Semenggol. Dah sudah divert Gunung Semenggol pula. Sekarang ni tanggungjawab Wabesko. Sekarang ni tanggungjawab kerja yang ada sekarang. Dia tak buat kerja. Jangan divert isu Wabesko. Tadi ajak saya turun sekali, saya sedia turun. Okay. Habis Senandung kita turun. Kamu dah cadangkan kita turun Padang, kita akan turun Padang. Ya, kita boleh turun. Okay. Kita turun. Sekarang ni saya nak nyatakan di sini. Mana yang betul? Timbalan Speaker, Wabesko buat tuduhan pada Wabesko boleh tarik balik kot. Tuduhan tak betul. Ni veterina punya dokumen. Sebagai seorang esko, kena profesional. Saya profesional. Saya angkat data. Saya bukan main-main. Ni saya belum cakap lagi isu tentang kandang haram. Okey. Siap. Okey. Wabesko, dia turun saya. Minta ditarik. Kalau Manjoy, kalau ada apa, sila hantar surat kepada pejabat speaker. Atau rujukan dalam handset pada malam ini. Okey? So sila duduk. Manjoy, sila duduk. Cuma janji Wabesko, janji Wabesko nak turun dengan saya, confirm boleh turun sekali. Dan turun kita selesaikan masalah rakyat. Betul lah. Stop. Okey. Kalau tak betul semua, saya cakap saya akan turun di kawasan YB apabila dibangkitkan. YB kita fokus kepada isu ladang kita ini. Dan saya turun atau saya turun fokus pada isu. Saya tanya isu ini pun fakta YB tak betul. YB menafikan fakta data kerajaan sendiri. Sebab tu sebelum YB bentang, YB kena study dulu. Manjoy. YB, ini pun yang berhormat, bagi Esko jawab dulu. Bagi dia bagi penjelasan. YB Manjoy. YB Manjoy, sekejap. Bagi saya cakap. Esko jangan provokasi. Sekejap. Semua. Peraturan mesyuarat. Apa peraturan mesyuarat? Sebab sekarang Esko yang penggulungan, bagi dia bagi penjelasan dulu. Bilang kat peraturan mesyuarat, kena dengar dulu apa benda. Sila baca. Okey. Peraturan mesyuarat 40/3 seorang ahli hendaklah bertanggungjawab atas kebenaran kenyataan dan isi kandungan ucapannya. Okey. Jadi YB tadi mendakwa ada 20 saja ladang di daerah Batang Padang dan Mualim. Jadi seperti mana yang telah didakwa oleh YB Manjoy kata 30. Dan dia buktikan ada keratan dan saya pun baru sekejap saya tengok. Kalau YB saya nak pergi tengok pun boleh. Ni laman web veterina mengatakan bahawa Batang Padang dan daerah Mualim ladang babi 30. Ni. Jadi saya minta YB akul lah benda ni, tarik balik dan teruskan. Kalau tak tarik balik kita akan bahas lah. Begitu juga YB kata saya maklumat tak betul. Saya pun boleh gunakan perintah tetap yang sama. Okey. Jadi apa yang saya dapat ini adalah 20 dan saya ada senarai nama. Ya, ni apa ada senarai nama? Itu yang kita dah kata dah. Wabesko, saya ada senarai nama. Manjoy, kamu ding bagi Esko penjelasan dulu. Okey. Saya mau kepada semua bagi Esko. Wabesko, kita buka. Bagi Esko bagi penjelasan dulu. Yang lain jangan. Dan ada nama detail. Saya bukan nak bahas benda. Manjoy. Tapi Wabesko. YB, sekejap. Bagi saya cakap. Saya minta YB Esko bagi penjelasan. Yang lain duduk dulu. Okey? Okey, tak betul saya akan bangun balik lah. Duduk dulu.